Assalamualaikum kawan-kawan, welcome back to channel Abang Am. Sebenarnya travel ni yang dalam video ni dah berlaku pada 2022. Tapi masa tu Abang tak erti lagi nak buat video. Sekarang baru belajar sikit-sikit. So that's why sekarang baru buat. So ni perjalanan ke Turki, ke Istanbul dulu. Lepas tu kita pergilah ke tempat-tempat lain juga, ke Kapadokia apa semua. So nanti Abang tunjuk dalam video ni, okay? Masa ni KLIA baru saja reopen selepas COVID. So banyak lounge ditutup. So kami duduk kat satu lounge ni. Semua airline share lounge ni. Memang teruk jugalah. Agak buruk lah keadaan dalam dia masa ni. Dengan lampu malapnya. Dengan boleh berbau sepam dalam tu. Sebab lama sangat tak pakai kot. Tapi Alhamdulillah lah adalah juga lounge untuk mak ayah relax sebelum nak naik flight. Kami duduk sini dalam 1 hour macam tu lah. And then lepas tu kami pun boarding flight lah. Ni masa boarding. So ni kawan abang Akib dengan anak dia Alisha, terlena so duduk tengah queue lah. Masa ni semua orang kena pakai mask lagi. Yang ni pun kawan abang Din, dia ikut sekali juga. So kiranya Din seorang, Akib dengan wife dengan anak. So abang dengan mak dan ayah. Alhamdulillah, mak dengan ayah dapat duduk dengan selesa. Perjalanan ni dalam 7 jam untuk ke Dubai dululah. First leg of the travel is KL to Dubai. Kalau tak silap abang, pesawat ni was 777-400 kalau tak silap. Ni bukan A380 lah. Actually malam tu lepas dah naik kapal terbang tu, dia serve late supper. Tapi kami semua bakat mengantuk, dah kenyang dah makan kat lounge, kami lena je lah. Yang ni ada serve breakfast sebelum nak landing di Dubai. Sempatlah makan sat. Kalau tak silap abang, dia serve breakfast ni 1.5 hours sebelum landing. So sempatlah makan sat sebelum sampai. Tapi sekali sampai lah lounge tu makan lagi. Memang kerja makan je. Alhamdulillah, ni ayah enjoying his croissant. Ada omelette dan ada lagi lah, yogurt pun ada juga. Alhamdulillah, kami dah landing di Dubai International Airport, dan biasanya memang Malaysia punya plane akan berhenti jauh daripada main terminal. Kita akan dapat gate yang jauh. So kalau orang tua-tua tu, please lah ambil wheelchair untuk mereka sebab it's free of charge anyway. Ni dah sampai dah lounge dah, business lounge. Kami akan rest di sini dalam, ni transit about 5 hours. Makan lagi macam-macam ada kat sini. Macam mana lah, tak gemuk bila travel. Macam-macam lah, hidangan ada. Tapi kalau nak makan sihat pun ada, salad semua ada. Tapi ni Arab punya lounge, of course biryani, kabsah, segala mandi, semua tu ada lah. Hai, ada pula orang lot start boleh naik unta kat airport ni. Ni saja abang ambil gambar ni sebab kat Malaysia selalunya San Pellegrino ni ayak kosong bergas yang botol hijau tu. Tapi dekat Dubai ni ada mereka buat ayak dalam tin ni berperisa grapefruit, Aranciata Rosa. Ni tak ada kerja, saja posing berangan depan papan iklan ni. Ni kiranya pemandangan dalam lounge lah. Lounge ni dekat Terminal A. Siapa yang naik di business class, kadang-kadang mereka, kalau kapal terbang tu sampai Terminal C, mereka akan of course duduk Terminal C. Tapi macam Terminal C dengan B, dia ramai orang. So sangat-sangat pack. So abang memang suka Terminal A sebab sini sunyi. Abang sanggup jalan daripada Terminal C tu, naik train, main Terminal A ni. Tapi sekejap lagi nak pergi plane jauh sikit lah. Tapi so kena better be ready dan allow some time lah. Antara terminal tu ambil masa dalam 15 hingga 20 minit jugalah nak berjalan. Tapi kalau ada wheelchair surung, dia pakai main in time, insyaAllah. Sejam setengah sebelum flight, orang wheelchair tu dah akan main dah. Main tolak ni, so supaya enough time untuk sampai ke pesawat. Alhamdulillah, kami bernasib baik kali ni sebab pesawat untuk leg of travel daripada Dubai ke Istanbul ni kami dapat A380. Pesawat A380 ni dia 2 tingkat. Jadi business class dia dekat tingkat atas. Oleh kerana itu, kami daripada lounge ni tak payah keluar lounge. Dubai punya lounge ni dia special sikit. Daripada lounge ni kami terus ada gate dia. Tu nampak tu gate dia. Terus dia ni suruh jalan dalam 5 minit je. Lepas tu masuk ke pesawat tu.
Senang, tak payah duk keluar lounge, turun, masuk gate, tak payah. Dia terus dekat lounge terus masuk ke pesawat. Ni nampak tak? Straight saja. Ni pesawat A380 ni dia lebih gemuk lah. Dia 2 tingkat. Okay, seating arrangement dalam A380 ni the best sikit. Dia tepi tingkap dia satu je seat. Lepas tu tengah-tengah ada 2. Lepas tu tingkap sana satu balik. So 1, 2, 1. So everyone has their own seat macam ni. Ni abang pilih window seat untuk mak dan ayah. So dia orang menghadap tingkap lah. Kalau ada aisle juga ni kalau tengok. So lebih selesa lah, lebih besar sikit daripada tadi yang 777 400 yang pada KL ke Istanbul tu. Legroom dia luas dan TV pun besar lah. Berapa inci dah TV ni, tak ingat, 16 inci kot. Ni dah kapal terbang dah nak berlepas lah ke Istanbul daripada Dubai. Dalam masa perjalanan aku tak silap 4 jam setengah ke 5 jam macam tu. Lepas tu dah atas flight nak buat apa lagi? Makan lagi. Ni baru starter dia bagi ni. Ni kira lunch lah. Dia bagi starter cold beef salad. Lepas tu ciabatta punya roti tu Italian. Lepas tu ada salad jugalah kat atas tu. Lepas tu sat lagi main course. Ni starter pun dah heavy dah. Yang cold beef salad ni. Sat lagi main course lagi heavy. Dia bagi biryani ke kabsah ke. Ni dia punya salad buah delima. Lepas tu ni dia, ni main course. Biryani ke mandi ke, jenuh makan, habis lah kolesterol naik semua. Balik memang kena exercise lah. Tapi nasib baiklah kat Turki tu berjalan banyak, at least boleh lah burn kalori sikit. Tapi apa-apa pun Alhamdulillah. Untuk dessert abang pilih cheese saja kali ni. Tak larat lah nak makan kek-kek dah manis tu. Ni pun tak habis ni, banyak, makan sikit je. Bila naik business class dekat A380 sahaja, dia ada lounge macam ni. So kalau malas nak duduk dekat tempat duduk, mainlah lepak dekat lounge ni. Dia ada, boleh kita nak order mocktail ke, ataupun kalau hampa yang non-Muslim tu nak mabuk-mabuk pun boleh. Lepas tu dia ada sandwiches dan small cakes macam tu lah. Nak alas perut. Bila masuk bar ni ataupun area lounge ni, mereka memang standard procedure suruh kita, tanya kita nak ambil gambar tak dalam bar ni. Kalau kita tak ada kamera pun, mereka ada kamera Polaroid. Mereka boleh ambil gambar dan bagi gambar free kat kita. Dah orang offer untuk ambil gambar, posing je lah. Selalu abang nak ambil gambar orang je. Kali ni ambil lah gambar sendiri. Alhamdulillah, kami telah mendarat di lapangan terbang Istanbul. So lapangan ni baru, sangat besar. Make sure kalau orang tua-tua yang tak larat tu, order lah wheelchair untuk mereka awal-awal, supaya mereka tak payah jalan jauh. Orang muda tak ada masalah lah, insyaAllah. Jalan memang jauh, besar gila airport ni. Tapi apa yang bagus, pasport control atau immigration dia sangat-sangat efisien dan lorong sangat banyak. So jadi tak payah queue lama. Sat saja tunggu sini, dalam 10 minutes kot dah settle lah. Dah sampai ke area baggage dah. Very fast. Dekat area baggage ni, dia ada khidmat macam bellboy kat hotel tu. Kalau kita tak larat nak angkat bag kita banyak-banyak, panggil je bellboy tu, dia charge per luggage piece tu. Ikut sukalah nak ambil ke tak. Kalau nak jimat tak payahlah. Ni kami punya carousel lah, carousel number 11. Sat saja kat sini dalam 15 minit. Everything was efficient lah actually. 15 minit lepas tu kami dah keluar. Ni dah naik, ni lah taksi kami sewa. Yang ni dalam RM150 daripada airport nak ke Central Istanbul. Dia bagi van Mercedes Vito, agak standard lah kat sana. Alhamdulillah, kami dah selamat check in kat hotel kami. Nama The End, AND ya, and The End Hotel. Hanya beberapa tapak saja daripada Hagia Sophia. Dan boleh nampak juga view Blue Mosque Sultan Ahmed kat sana. Hotel ni hotel lama. Sebilik dia tak ada lah besar sangat. Just nice saja, kecil saja. So kami pun nak duduk sini 2 malam. Lepas tu nak pergi ke Cappadocia pula. Oleh kerana trip ni DIY, kami ikut bajet masing-masing. Abang duduk hotel ni ikut bajet abang, dan kawan abang duduk area belah Blue Mosque sana. Kawan abang yang ada anak tu, yang Akib tu, duduk kat sana sebab better price.
Now dah masuk waktu solat fardu maghrib. Ni Masjid Hagia Sophia. Masjid ni dulu gereja, sekarang dah jadi masjid. Nanti kat section lain abang cerita sikit dia punya sejarah. Ni kita dengar azan dulu. Untuk malam pertama ni mak ayah tak larat nak keluar, so kami makan kat atas Bumbung Hotel je. Restoran ni kat Bumbung Hotel kami, and hotel tu. So restoran ni memang very good at doing mixed grill. Kalau apa kambing lah, daging lah, ayam lah, all the kofta, apa kebab apa semua, memang dia akan bagi mixed grill satu ni, satu papan ni kat tengah ni. Memang cukup lah untuk 4 orang makan. Puas, and it's very very good quality. Tapi cuma restoran ni mahal sikit lah, pricey. Tapi puas hati lah. Ni sambil makan ni dah duduk dengar azan isyak pula. Ni dah masuk isyak waktu ni. Tu dia, masa ni muka abang memang penuh skrin besar pinggan. Masa ni tengah gemuk gila lah. Sekarang ni dah turun 30 kilo dah. Ni masa ni memang bulat muka. Seperti biasa masa mula nak order tu, tengok menu duk ingat tak cukup, order lah mixed grill plate tu, lepas tu order lagi lamb satu pinggan. Sudah dia mai tu dia banyak, jenuh makan sampai tersandap. Apa pun alhamdulillah lah kenyang makan malam tu. Dia kata tadi satu tu untuk orang. Lepas sudah makan, mak ayah daripada dah mengantuk daripada tidur awal. So abang bawa kawan abang Din ni mai tengok Hagia Sophia ni. Hagia Sophia ni kalau tip dia, kalau nak senang masuk, mai lepas maghrib. Malam visitor biasa turis ni tak ada dah. So kita orang Islam je mai semayang kat sini. So masuk dia tak kacau pun. Very easy. Queue pun tak ada. Cuma masuk dalam ni Dewan Solat, boleh tengok lah. Cuma yang atas, galeri atas tu, yang tu kena bayar. Nanti kena masuk waktu dia open during the daytime. Siang hanya bawah lah tempat, malam ni hanya bawah ni lah waktu solat. Sebab ni dia buka lepas isyak sampai pukul, masa abang datang ni pukul 11 malam boleh tutup. Isyak 8.30 malam, pukul 9 ni tu kan. So 2 jam tu masuklah ronda lah dalam ni. Ni used to be a church. So atas tu masih ada gambar Maryam dengan baby Jesus. So dia orang tutup dengan curtain, dia orang tak buang. Dan apa tu, the architecture of the church pun dia orang preserve lah. So now dah jadi masjid. So adalah ayat-ayat Quran juga. Istanbul ni banyak anjing dan kucing berkeliaran, tapi anjing dah bersih dan dia orang ni neutered dan dah ada rabies injection dah. Memang Dewan Bandaraya dah take care of the animals. So sangat bersih. So ni kami bagi makan kebab tak habis.
Makan ke tak? Makan. Tapi jangan bagi dulu, lagi tak habis. Ha. Anjing sini memang well behave lah dan bersih. So kami bagi makan ni. Lepas tu dia pun macam nak boleh jadi playful lah. Abang apa nanti hampa tanya pula ni apa dia duk usap-usap ni nak kena samak ke tak? Tapi dalam hukum fiqah al-jafu bil jaf tahuran bila khilaf. Kering sama kering suci tanpa khilaf. Mana semua mazhab sama. Yang khilaf tu bila basah. Ada yang kata kena samak, ada yang kata tak payah samak. So layan je lah anjing ni. Ni jumpa pula anjing lagi sekok mengada ni. Kami usap dia sikit. Lepas tu dia toleh bagi perut dia. Suruh garu perut. Besar juga anjing ni tapi manja. Hei, mengada hang no. Suruh garu perut hang. Terkangkang. Memandangkan hotel kami sangatlah dekat dengan Masjid Hagia Sophia ni, hanya like 5 minit je jalan kaki. Ni kami datang balik ke masjid waktu subuh untuk menunaikan fardu subuh kat sini. Memang magical lah. Yalah sebab bangunan ni berusia dah, dia bina pada tahun 500 lebih. Bayangkan sekarang 2026. So 1500 tahun duk ada lagi building ni tersegah indah. Ni mihrab yang orang Islam bina menghadap ke Mekah. Dia sengit sikit ke kanan. Kalau kita fikir ni sebab mihrab asal ni mihrab Kristian. Mihrab Kristian dia menghadap ke Jerusalem. So Mekah kanan sikit lah daripada Istanbul ni. So ni boleh nampak ayat Quran atas tu dia tutup orang curtain, ada gambar Virgin Mary ataupun Siti Maryam dengan duk kendong Nabi Isa alaihissalam. Tapi tadi masjid dia tutup dah dengan curtain. Kalau naik tingkat atas kita boleh nampak gambar Virgin Mary tu. Ni mihrab dia. Subuh ramai berhimpun kat sini lah. So nanti kita akan dengar azan subuh lepas ni. Hagia Sophia ni dia ada satu kubah utama, main dome tu kat tengah tu. Lepas tu kiri kanan depan belakang dia dia ada depan dan belakang dia ada dua semi dome ataupun separuh kubah, dan kiri kanan dia tak ada dome. Bentuk arkitektur inilah yang kemudian diadapt oleh Ottoman, dan masjid-masjid mula ada kubah. Sebelum tu masjid-masjid Nabawi semua tak ada kubah. Masjid Nabi, Masjidil Haram tak ada kubah, flat roof saja sebab kering kan. Kubah ni dia adapt daripada Roman style ni lah. Dimasukkan ke dalam seni bina Islam. Cumanya kalau sebelah-sebelah di India betul, kubah dia bentuk lain sikit, dia bentuk macam meninggi sikit. Sini kubah dia flatter lah.
Okey, lepas masuk azan subuh ni seperti biasa orang akan solat sunat lah, okey, solat sunat qabliyah subuh. Tapi depa tak terus sembahyang subuh. Depa akan baca Quran dulu. Depa ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia orang percaya subuh tu kena dilewatkan sikit. Maknanya bila sembahyang subuh tu dekat-dekat dah fajar nak naik lagi, matahari nak naik. Kami pun tak suspend juga bila nak sembahyang ni kan. Tapi itulah amalan mazhab Hanafi. Kena faham ya. Sama kalau kita pergi Uzbekistan, Turkmenistan yang tan-tan tu dia orang pun mazhab Hanafi, sama amalan di sana. Okey. Jangan buat perak lah. Kena faham. So ni duduk tunggulah nak sembahyang subuh. Dia pun mengaji Quran dulu. Lepas tu baru dia pun sembahyang subuh. في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Abang sempoi je tak kuasa nak pakai elok-elok. Abang suka pakai kain pelikat bila solat. Jalan dari hotel main masjid pakai kain pelikat. Tengok lepas saja sembahyang subuh, kami dah keluar kat luar, matahari dah mula naik. Okey, sebab depa sembahyang subuh lewat. Tapi sah lah, masih dalam waktu. Cuma kalau kita di Malaysia, mazhab Syafi'i, kita sembahyang awal. Bila keluar masjid tu masih gelap lagi, masih ada time nak solat lagi. Sana dah, dia dah cerah dah. Ni jumpa kucing tadi malam tadi anjing, ni kucing pula. Banyak kucing stray cat yang elok kat sini. Melayan je lah. Student. Telinga ada cuping dah. Ganas. Inilah hotel kami, hanya beberapa tapak je daripada Hagia Sophia, namanya N Hotel, AND Hotel. Bawah tu bilik, atas bumbung tu lah tempat kami makan dinner yang mix grill tu. Atas bila pagi dia convert jadi tempat breakfast. Buffet dia sangat banyak sini hotel ni. It's very very good selection lah. Macam-macam, ada hot food, ada cold food, ada boleh order telur lah, apa semua ada kat sini lah. Ni atas. Pagi mak ayah dah mangkit. So how you want to have your breakfast, up to you lah. Ada yang duduk kat luar, tapi luar ni sekejap lagi matahari naik panas. So kami duduk dalam lah. Ni nampak memang lawa. Pemandangan tu Masjid Sultan Ahmad ataupun Blue Mosque sebelah sana. Dan sebelah sini nampak Hagia Sophia. Memang lawa lah hotel ni. Siapa yang makan kat balcony, dia amaran ni, berhati-hati sebab burung gagak suka curi makanan. Bila siang baru kami keluar dan jumpalah Akib dengan isteri dan anak dia duduk hotel asing. So bila nak keluar kami berjumpa kat luar ni, dia bergambar depan Hagia Sophia ni, memang cantik lah ambil gambar kat sini. Akib ambil peluang ni lah, main dengan anak dia depan lapangan dataran dekat depan Hagia Sophia ni. Pasal ni tak ingat anak dia umur berapa, 4 ke 5 tahun ni. Akib kalau hang tengok video ni, hang tolong komen kat bawah, lupa anak Alisha umur apa.
Okey. Whose birthday is that? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Masa ni tengah hari ni hari Jumaat. So ni hantar geng-geng perempuan balik rest kat hotel tu. Lepas tu kami geng lelaki nak pergi sembahyang Jumaat lah di Hagia Sophia. Sebenarnya kalau kat Hagia Sophia tu dia ada kawasan perempuan untuk sembahyang. Bila kita masuk dalam masjid, kawasan perempuan sebelah kiri masjid, boleh sembahyang Jumaat. Besar area dia, perempuan boleh masuk. Cuma hari ni mak tak larat nak pergi, so dia nak wheelchair kan. Dia malas nak pergi lah orang ramai ni. Ni queue masuk. Queue ni laju actually. Ada security of course, dok check. Tapi very very fast. Dia untuk masuk ke dalam masjid. So better ambil air semayang siap-siap lah kat rumah. Sebab sini masjid ni masjid lama. So dia punya kawasan wuduk dia jauh sikit. Depan ni ada tapi sikit. Nak kena queue panjang. Tapi the rest of tempat wuduk kat belakang. Ni masuk dah dalam masjid. So kita letak dia, bagus masjid ni, dia letak tempat kotak kasut tu banyak. Ni peninggalan zaman Byzantine Rome. Tak tukar sampai sekarang, 1500 tahun. Ini the great door lah dia panggil, pintu besar ni, where the emperor dulu, emperor Kristian akan masuk kat sini. So ni kita masuk ke dewan utama untuk solat Jumaat. One good thing about orang Turki ni kan, walaupun waktu ni solat Jumaat sepatutnya non-Muslim tak sepatutnya masuk, tapi adalah juga seorang dua yang terlobos masuk yang memang dia orang nak tengok macam mana orang Islam beribadah. Orang-orang Turki ni pegak-gak dia tak halau. Dia masuk, dia tengok turis okey tak apa, nah baju hang pakai tutup aurat. Itu je, very good. Dia tak ada nak halau keluar.
Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruh-i pâki Muhammed من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Messenger of Allah, peace be upon him, and said, I came to you, O Messenger of Allah, leaving my parents crying after me. Thereupon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, go back to your parents and make them laugh just like how you made them cry. Our parents are the people who most deserve us to do them good because they are the means by which we came to this world. Treating our parents kindly is the command of our supreme religion. Islam advises to respect the rights of our parents and to please their hearts. It states that it is a duty of loyalty to be with them, especially when they get old, and to meet their needs with love and compassion. Alhamdulillah, selesailah solat Jumaat. So ni orang buat solat sunat ba'diyah Jumaat. Alhamdulillah lah sini walaupun ramai orang tapi agak tersusun lah, tak chaotic langsung. Sebab mungkin sebab masjid dia besar kot dan pintu pun banyak. So orang tak ada lah tolak-tolak. It's quite easy to get out. Dan tepi ni kita boleh tengok lah nanti abang dalam video ni. Okay, sikit lagi. Ni tepi ni belah kiri masjid ni adalah kawasan solat perempuan. Ni yang ada skrin kayu ni. Belakang tu perempuan. Besar juga area dia. So memang boleh perempuan sembahyang Jumaat sini, no problem. InsyaAllah. Jadi masjid dia solat kita. Kita sekarang berada dekat The Great Door, dekat tempat Emperor masuk. Ni uniknya tempat ni, walaupun ni masjid, tengok atas ni. Masih ada gambar Jesus, dia orang tak buang. Gambar ni berusia at least 1000 tahun lah, daripada zaman dulu lagi sampai sekarang. Tu gambar asal, dia orang tak buang. Selesai solat, kami main lunch dekat Hagia Sophia Mansion. Ni dekat tepi Hagia Sophia lah. Dalam ni garden dia cantik. Actually dia under Hilton Hotel Group. Tidur sakit. Yes. Bukan
Yes. Okay, thank you. Ni tepung, dalam dia ada ni pizza ya. Elok ni. Ni belum. Oh, yang tu pun boleh. Rasa lah. Yang ni no, yang ni daging kambing. Kan? Dia marinated dengan tu. Dengan yogurt. Hebat. Kita share je. Banana. Wah, Spider-Man. What is that? It's a monster. It's a monster? It's a bug. Okay, come. Wait. Okey, tempat ni nama Hotel Seven Hills. Dia dekat dengan Hagia Sophia. Yang bestnya hotel ni malam-malam tempat kami berdiri ni dinner place, tempat makan dinner. Tapi siang dia ditarikkan pelancong ni boleh bagi makan burung camar, seagulls. Hotel ni dia bagi tu roti-roti dah tak habis malam tadi kot. Tu nampak kerusi-kerusi untuk duduk makan dinner. So siang panas lah tak boleh duduk sini. Malam boleh. Ataupun petang lepas pukul 5 duduk tu Masjid Sultan Ahmed ataupun Blue Mosque sebelah sana. Letak je tu lagi burung main makan. Eloklah untuk budak-budak, orang tua-tua pun boleh ambil gambar sini. Okay. Angkat tinggi, angkat. Okay, done. Tu naik. Dah. Finish. Restoran sini dia specialize seafood lah. Cara masak Turki, harga pun boleh tahan juga. Mai tengok. Waktu lunch boleh duduk kat sinilah, dia covered. Tu nampak tu Selat Bosphorus. So sangat scenic, sangat cantik sini. Tapi kami tak makan tengah hari, kami main makan malam better. Okay, thank you very much. Okay, see you later. Okay. Okey, ni nama hotel ni Seven Hills Hotel. Nak duduk hotel ni pun boleh. Harga okey lah juga. Boleh pilih bilik mana yang kita nak. Hotel ni dia berdepan dengan Hotel Four Seasons Istanbul. Ni depan Hotel Seven Hills tu, dia macam arkitektur kayu. Dia berdepan betul-betul dengan Four Seasons Hotel Istanbul. Ni Four Seasons. Four Seasons ni dengan cakap lah, satu malam berdesing lah, 2,000 lebih kot. Dan berdepan dengan Four Seasons tu juga kawasan kami makan lunch tadi lah, Hagia Sophia Mansions. So Hagia Sophia Mansion ni dia ada garden kat dalam tu, cantik untuk makan. Dan actually Hagia Sophia Mansion ni belong to Hilton Group. Ni kalau kita nak duduk sini pun boleh tapi hotel ni rendah je lah, dia 3-4 tingkat macam tu. Dia rumah-rumah lama dulu convert jadi hotel. Okay, lepas lunch mak dengan ayah tak larat, so kami hantar mereka balik hotel. Mereka solat, tidur semua. So kami keluar berjalan ni, pergi jalan kat area Egyptian market. Tapi tak masuk dalam market ni, kat luar dia, kat tepi tu. Kami had some desserts lah and Turkish coffee. Ni Turkish coffee, dia boleh dibuka meja duduk tepi jalan tu, quite nice lah. So kami order some cakes, lepas tu makan lah. Ni waiter dia. So ni popular lah ni, dia punya dia macam rice pudding tapi dia bakar kat atas tu macam creme brulee. So ni kunafa, order juga, manis berdesing. Tapi tak apalah, sini kat sana rasa je lah. Daripada kunafa KL, kita rasa lah tempat asal dia. Okay, ni malam kami main balik ke Hotel Seven Hills tu, makan dinner, duduk atas. So pemandangan lawa lah, nampak Hagia Sophia. So sini makan seafood lah. Kami order octopus, order ikan bakar, order bagi nasi, bagi roti semualah. Tapi cara masak Turki lah. Ni dah balik ke hotel kami. Ni dah lama restoran yang kat tingkat atas tu, Panorama Restaurant.
Okey, ini breakfast pada hari kedua. Okey, hari ini kita sekejap lagi akan bertolak ke bandar Antalya by flight. Okey, it's about 1 hour and 15 minutes. So, ni breakfast dulu. So, hotel ni dia spread dia quite good. Dia ada both hot and cold food. Ada sausage, ada scrambled eggs apa semua, and punya banyak jenis olive, buah zaitun, and banyak jenis roti. Dia pun ni kuat makan roti lah. Okay. So kalau kita pergi hotel, setengah hotel yang kalau budget sikit, dia tak ada hot breakfast, dia ada hanya cold breakfast. Maknanya dia letak roti, peanut butter apa tu dengan apa jam apa semua, dan telur pun telur rebus je. Ni sebab ni restoran ni dia sedikit mahal, so dia sediakan both hot and cold breakfast. So boleh pilih lah yang mana kita nak. Ni pemandangan pagi. Sekarang actually musim autumn ni, sebab masa datang ni bulan September, Oktober macam tu. So cuaca dah macam sedap-sedap lah, tak panas sangat. Okay, so enjoy the rest of this video lah. Sekejap lagi sebelum kami bertolak ke Antalya. Tu dia baru 8 lebih dah panjang gila queue. Orang duk queue nak masuk Hagia Sophia. Masa ni queue ni combine lah orang Muslim dan non-Muslim. Masa ni satu saja entrance ke Hagia Sophia. Sekarang dia dah buat separate entrance lah untuk turis dan untuk worshippers. Today is our second and last day dekat Istanbul ni. Sementara sebab kami nak pergi ke Antalya. So kejap lagi kami akan berangkat ke airport lah. Jumpa kat next video. Bye.